Selamat sejahtera, saya Jonas Jawi ingin membentangkan tentang tajuk peranan pengurusan pameran kreatif dalam menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Kajian ini bertujuan untuk meneroka bagaimana pendekatan pengurusan pameran yang kreatif boleh menjadi satu kaedah efektif dalam menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Seperti yang kita tahu, bahawa budaya Iban ini merupakan salah satu warisan yang sangat kaya di Malaysia dalam negeri Sarawak. Dengan adanya lengkap dengan seni, adat resam, kepercayaan dan estetika tersendiri. Namun, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi kini, kita tidak lagi melihat golongan muda semakin kurang berminat untuk mendekati budaya tradisional ini. Mereka lebih tertumpu pada dunia digital, media sosial dan trend global berbanding mengenali budaya warisan sendiri. Jika fenomena ini dibiarkan berterusan, warisan budaya seperti budaya Iban berisiko besar dan untuk dilupakan pada masa hadapan. Di sinilah pameran memainkan peranan yang penting dengan pendekatan yang lebih kreatif dan terancang. Pameran bukan hanya untuk mendapat pameran barang lama, tetapi boleh menjadi medium pendidikan dan interaksi budaya yang relevan dengan selera anak-anak muda masa kini. Melalui penggunaan elemen visual yang menarik, teknologi interaktif dan naratif penceritaan budaya yang menyentuh hati, pameran mampu mencetuskan rasa ingin tahu dan seterusnya membina semula hubungan golongan muda dengan budaya tempatan. Seterusnya, saya akan membentangkan permasalahan kajian. Namun, begitu, dalam konteks pelaksanaan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dikenal pasti. Pertama, banyak pameran budaya di Sarawak, khususnya berkaitan budaya Iban, masih menggunakan pendekatan tradisional. Ia kurang mengambil kira keperluan dan minat golongan muda sebagai kumpulan sasaran utama. Yang kedua pula, pihak pengurusan pameran sering tidak mempunyai kemahiran dan latihan profesional yang mencukupi dalam bidang perancangan pameran kreatif. Mengikut kajian Zainal 2019, perancangan yang tidak inovatif menjadi faktor utama kurangnya daya tarikan terhadap pameran budaya. Manakala menurut kajian Saleh pada tahun 2020 pula mendapati bahawa kursus atau latihan dalam bidang pengurusan pameran masih belum meluas dan tidak disesuaikan dengan kemajuan teknologi serta jiwa generasi kini. Akhirnya, semua ini menyebabkan pameran gagal menarik perhatian dan seterusnya menyumbang kepada kemerosotan minat golongan muda terhadap budaya Iban. Jika tiada langkah segera diambil, budaya ini akan terus terpinggir dan hilang daripada kesedaran generasi yang akan datang dan seterusnya. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan bagi memahami bagaimana pendekatan penggunaan pameran yang lebih kreatif boleh membantu menghidupkan semula minat terhadap budaya Iban serta memastikan warisan ini terus hidup dan dihargai. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan beralih ke bahagian objektif kajian dan persoalan kajian. Untuk objektif kajian yang pertama adalah, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kepentingan pengurusan pameran kreatif. Yang kedua, untuk mengkaji bagaimana peranan pengurusan pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Dan yang ketiga, untuk melihat sejauh manakah keberkesanan peranan pengurus pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak. Bahagian seterusnya adalah persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 persoalan. Yang pertama adalah apakah kepentingan pengurusan pameran kreatif? Yang kedua, bagaimanakah peranan pengurus pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak? Dan persoalan kajian yang ketiga adalah adakah peranan pengurusan pameran yang kreatif dapat menarik minat golongan muda terhadap budaya Iban di Sarawak berkesan? Jadi itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Seterusnya, saya akan menerangkan dan membentangkan tentang metodologi kajian yang telah dijalankan dalam penyelidikan ini. Untuk reka bentuk kajian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif bermaksud kaedah penyelidikan yang menekankan kepada pengumpulan data berbentuk angka ataupun statistik yang membolehkan kita mengenal pasti pola-pola tertentu dan membuat generalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Bagi kaedah pengumpulan data pula, saya menggunakan soal selidik melalui Google Form. Saya telah meletakkan 5 soalan di dalam Google Form tersebut untuk dijawab. Kaedah ini dipilih kerana ia lebih mudah, pantas dan dapat diakses oleh responden pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi mereka. Untuk populasi kajian pula, populasi kajian ini terdiri daripada individu yang pernah mengunjungi pameran yang berbentuk kebudayaan, sama ada yang berkonsep moden atau tradisional. Serta populasi kajian ini juga terdiri daripada pelajar-pelajar daripada UNIMAS, iaitu Universiti Malaysia Sarawak. Untuk teknik persempelan, saya menggunakan persempelan mudah atau yang selalu dipanggil convenient sampling. Persempelan mudah bermaksud penyelidikan memilih responden yang mudah dijumpai atau diakses. Kaedah ini dipilih kerana ianya sangat menjimatkan masa, tenaga dan sesuai digunakan dalam kajian yang mempunyai tempoh masa yang terhad. Secara keseluruhannya, jumlah responden yang kami dapat adalah sebanyak 50 orang untuk soal selidik ini. Jadi, itulah metodologi yang telah digunakan dalam kajian ini untuk memastikan data yang diperoleh adalah relevan dan menepati objektif penyelidikan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada analisis data. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS. Teknik analisis adalah seperti deskriptif, frekuensi, peratusan dan juga min. Hal ini membantu menjawab persoalan kajian secara sistematik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan 5 kepentingan utama kajian ini. Yang pertama ialah, kajian ini penting untuk pemeliharaan budaya IBAN. Warisan ini semakin dilupakan dan melalui pameran yang kreatif, kita dapat membantu mengekalkan untuk generasi akan datang. Yang kedua ialah, kajian ini menunjukkan bahawa pendekatan kreatif dan penggunaan teknologi dalam pameran mampu menarik minat generasi muda yang kini lebih cenderung kepada elemen visual dan interaktif. Yang ketiga ialah, dapatan kajian ini boleh menjadi panduan berguna kepada pengurus pameran. Ianya memberi cadangan dan pengetahuan praktikal untuk merancang pameran yang lebih menarik dan relevan. Yang keempat ialah sudut akademik. Kajian ini menyumbang kepada penambahan literatur dalam bidang seni dan pengurusan budaya, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemasaran kreatif. Dan yang terakhir sekali ialah kajian ini membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menghargai budaya tempatan, sekaligus dapat menggalakkan lebih banyak penglibatan dan dalam pameran budaya. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa pengurusan pameran yang kreatif merupakan kunci utama dalam menarik minat golongan muda terhadap budaya IBAN. Pameran yang direka secara menarik, moden dan interaktif mampu menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda serta mudah dipahami dan dihargai. Namun, kekurangan latihan serta penggunaan pendekatan tradisional masih menjadi cabaran yang perlu diatasi agar pengurusan pameran lebih berkesan dan relevan. Secara keseluruhannya, kajian ini memberikan sumbangan besar dalam bidang seni, pendidikan dan komuniti budaya, khususnya dalam memelihara dan memperkukuhkan identiti warisan tempatan melalui pendekatan yang segar dan kreatif. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian dan masa yang diberikan.